Dalam segmen SNF hari ni aku nak highlightkan satu channel YouTube nakama kita, Uncle Petai Channel. Guys, aku syorkan korang yang betul-betul die hard fan anime wajib subscribe channel YouTube nakama kita ni. Channel ni bukan biasa-biasa sebab Uncle Petai ni jenis yang cakap jujur, review dia padu, straight to the point dan penuh dengan vibe santai tapi lawak. Dia bukan sekadar cerita pasal jalan cerita anime, tapi kupas dari segi plot, watak, emosi sampai ke teori yang buat kita fikir panjang. Kadang tu tengah tengok video dia pun boleh tergelak sebab gaya penyampaian dia macam borak dengan member kedai mamak. Chill tapi tetap informatif. Nak tahu anime apa yang hype, yang underrated ataupun korang nak tahu sebenarnya berbaloi ke tak? Tengok channel ni. Semua ada dalam channel Uncle Petai ni. Setiap video dia bagi pandangan ikhlas, tak ada bias, tak ada overrating. Kalau anime tu best, dia puji. Kalau hamba, terus dia sound dengan cara yang kelakar tapi masuk akal. Sesuai gila untuk korang yang suka sembang anime dan nak tahu apa next anime nak layan. Tapi kalau korang sekadar nak santai tengok review dengan gaya bersahaja pun boleh subscribe juga, tanda support nakama. So guys, apa lagi, klik link di description di bawah ataupun di ruangan pin komen, langsung subscribe, tanda supportnya. Uncle Petai bukan sekadar review tapi satu pengalaman otaku yang real dan penuh semangat. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video ni kita nak borak tentang full spoiler chapter 1166 yang bertajuk New Stories atau cerita baharu. Dan dalam color spread kali ni ada request khas daripada pembaca untuk melihat color spread. Jadi Oda pun hasilkan Yamato dan Otama tengah makan ubi keledek bakar bersama Rubah dan Tanuki selepas kumpul daun gugur. Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji dan Chopper pun tengah makan ubi bakar dalam hutan dengan Yamato, Otama, Shinobu serta beberapa rubah ninja dan Tanuki. So guys, aku bila dah buat full spoiler ni, dah buat video ni, aku dah baca dah run through dah lah tentang spoiler ni kan. Aku seriously tak puas hati siut bila baca. Memang sakit gila hati. So kalau kau nak tahu apa yang menyakitkan hati aku tu, aku ada selitkan dekat penghujung setelah selesai aku sampaikan full spoiler ni lah. So please watch until the end of this video sebab aku rasa mungkin ada di kalangan korang yang kurang berpuas hati jugalah dengan pendapat aku tu. Korang mungkin kurang berpuas hati dengan apa yang ketidakpuasan hati aku tu kan. So jom, let's proceed with the content. Ikuzu Yarudomo. Chapter dimulakan dengan Rox terbaring di tanah. Roger dan Garp dah pun tinggalkan medan perang. Walaupun dah kena hantam teruk, Rox rupanya masih hidup dan bercakap seorang-seorang. Rox kata, tak jadi juga Roger, Garp, lari. Korang tak patut mati dekat sini. Tiba-tiba Garling, Somers dan Mafi datang menghampiri Rox. Garling angkat pedang dan terus tikam badan Rox. Itulah kata-kata terakhir Rox. Dan Rox sempat juga bercakap, hampir lupa. Terima kasih korang sebab hentikan amokkan aku. Lepas tu kita dapat tengok watak-watak macam Newgate, Lin, Kaido dan Shaki dalam montaj penutup insiden God Valley. Kita juga nampak pulau God Valley mula tenggelam ke dasar laut. Tak ada nampak laser hancurkan pulau atau apa-apa. Pulau tu memang tenggelam macam tu je. Roger kemudiannya setelah selesai berperang, setelah selesai bergaduh dekat God Valley, Roger pun balik semulalah ke kapal Oro Jackson. Selepas merawat luka dia dengar bunyi pelik dari dalam satu kotak harta karun. Bila dibuka, rupa-rupanya ada Baby Shanks tengah senyum, sama macam panel dalam buku khas filem Red. Kemudian berita pembubaran Rocks Pirate tersebar ke seluruh dunia. Harold pula berjaya hentikan seorang gergasi yang merompak bandar manusia dan dia tumbuk gergasi itu berkali-kali sebab marah. Harold rasa bersalah sebab usaha dia untuk keamanan buat dia tak bantu Rocks. Jadi dia berjanji takkan maafkan mana-mana gergasi yang menghalang matlamat dia. Kita juga dapat tengok reaksi Loki. Loki sebenarnya nak join Rocks Pirate sebab dia ingat Rocks tu dewa Nika, the sun god Nika. Tapi Rocks jelaskan bahawa dia bukan dewa yang nak musnahkan dunia, tapi dia cuma seorang lanun yang nak takluk dunia untuk ubah dunia ni. Kemudian scene bertukar ke pusat tahanan bawah tanah di markas Marine. Dragon dikurung dalam sel dan Garp datang jumpa dia. Lepas cakap sekejap, Garp campak kunci sel kepada anak dia sendiri. Lepas tu Dragon kata, "Ayah, saya berhenti dari Marine." Garp jawab, Lepas tu terus Dragon marah, "Aku benci kau." Lepas tu Garp jawab,
Beberapa hari kemudian, kita nampak Harold bersedia nak berlayar dari pantai Elbaf. Dia ucap selamat tinggal kepada keluarga dan kawan-kawan. Harold berkata, aku dah buat keputusan Ida, Master Jal. Mulai sekarang, aku akan curahkan semua yang aku ada. Hajrudin, Loki, korang berdua anak aku dan aku sayang korang. Aku nak korang berdua bekerja bersama-sama. Harold semakin berazam untuk membawa Elbaf menyertai komuniti dunia. Tapi sebab dia dah serang gegasi tadi, berita tersebar mengatakan dia sangat ganas. Sebab itu, Harold ambil keputusan untuk pergi ke Marineford untuk bercakap sendiri dengan Marine dan World Government. Harold bersuara, pegawai tinggi Marine dan kerajaan dunia, saya mohon supaya tuan-tuan beri perhatian pada kata-kata saya. Dalam muka surat climax 2 halaman terakhir chapter, Harold ni pergi cabut tanduk dia sendiri. Lepas tu Harold tunduk dan menghulurkan tanduk yang patah tu kepada Marine dan World Government sambil muka dia berlumuran dengan darah. Harold cakap, biarkan aku tebus apa yang telah berlaku sepanjang 1000 tahun ini. Aku nak mohon maaf atas semua kesalahan yang kaum gegasi pernah lakukan. Aku nak buktikan pada korang semua bahawa sumpah aku untuk keamanan ni betul-betul ikhlas, supaya anak-anak Elbaf boleh hidup tanpa mencederakan siapa-siapa, supaya mereka boleh hidup dengan anak-anak korang. Berikan aku peluang untuk aku tebus dosa-dosa kita orang semua. Aku sanggup jadi hamba kalau itu yang perlu demi tujuan ini. Dalam panel terakhir chapter, kita pun apa lagi, nampaklah mata imu. Dan akhirnya chapter pun tamat. Dan berita gembira bahawa minggu depan tak ada break. Tapi sebenarnya itulah bila aku sampaikan sendiri full spoiler ni pun aku rasa macam aduh, dia memang spoil habis lah. Dia kacau mood tau. Aku macam kurang bersemangat juga nak cerita full spoiler ni. Sebab apa? Allah, spoil lah si Harold ni. Serius tu, aku minta maaf lah kalau korang suka dengan watak King Harold ni. Aku jujur cakap, as at now lah setakat chapter yang kita dapat ini, aku sumpah gila menyampah dengan Harold sekarang ni. Sudah-sudah lah tu. Apa yang kau rasa terdesak sangatnya? Aku tahu mungkin ada antara korang yang rasa yang Harold tak nampak apa yang kita nampak. Tapi pada aku, sebagai seorang yang bergelar raja, dia tak patut dengar satu pihak dan tutup telinga untuk satu pihak yang lain. Memanglah dia tengok, dia dengar, dia nampak yang kalau berafiliasi dengan World Government, negara dia seolah-olah merdeka, dapat hak sama rata, tak ada lagi sekatan. Tapi kau kena ingat, bangsa kau yang paling kuat antara bangsa-bangsa yang ada dekat dalam seluruh dunia. Memanglah kau nak sucikan balik, kau nak murnikan balik nama bangsa kau. Tapi untuk apa? Dan kau pergi for that extent untuk bersihkan nama bangsa kau untuk apa sebenarnya? Pada aku cukup kalau kau pergi ke lain-lain negara dan isytihar yang kau dah berubah ke, takkan mengganas macam dulu ke, itu pun dah cukup pada aku. Tak perlu sampai nak berafiliasi dengan World Government. Dan sebagai raja juga, kau pergilah dengar dua-dua pihak, negara yang berafiliasi dan negara yang tidak, supaya kau boleh nampak pro and cons. Dan pada aku, paling bagus kalau kau dengar cakap Zebek, sebab kau sendiri jumpa dia dekat Madijua. Lepas tu pula, beberapa kali kau kena tuduh atas jenayah yang bukannya kau buat pun. Zebek dulu dah cakap dah, World Government hanya nakkan kekuatan yang ada pada bangsa gegasi je, dan bukannya ikhlas nakkan dorang pun. Zebek mengejek usaha Harold yang cuba buat Elbaf sertai kerajaan dunia dan cuba ubah reputasi negara dorang. Rox cakap kerajaan dunia hanya peduli pada kekuatan dorang dan takkan pernah terima Elbaf sepenuhnya. Malah kalau Elbaf bertindak bertentangan dengan kepentingan kerajaan, World Government akan berpaling tadah dan menfitnah mereka melalui propaganda. Perkara ini memang betul-betul berlaku bila Harold menyerang kapal perang kerajaan yang tengah menculik penduduk dari sebuah negara yang Harold sebelumnya terhutang budi. Last-last, World Government tuduh dorang yang jahat. Konon-konon pergi serang negara orang, dan bila Marine datang untuk menyelamat, kapal Marine pula yang diserang Harold. Tu kan? Sepatutnya dekat situ kau dah boleh mula berfikir dah. Kalaulah benda baik yang aku buat dikatakan jahat, tah benda yang dikatakan jahat yang Zebek ni buat tah baik tak? Bagilah peluang dekat diri kau dan negara kau. Buka telinga. Tapi Zebek pun satu jugalah kan. Tapi tak kisahlah. Poin aku kat sini adalah buka telinga dan dengar apa nasihat orang. Lepas tu barulah buat kesimpulan. Sebenarnya Rox cukup mempercayai Harold sampai dia dedahkan nama sebenar dan asal-usul keturunan dia. Malah bagi tahu tujuan dia pergi ke God Valley itu sebenarnya untuk apa. Nak selamatkan bini, nak selamatkan anak. Sesuatu yang dia tak pernah pun cerita dekat kru dia sebelum ni. Dekat situ kau dah boleh tengok dah betapa genuinnya Zebek. Dan daripada kau pergi ke Marineford buat macam tu, bagus kau ke sana panggil nama, woi Monkey Digger, aku datang nak bersemuka.
invite Gap masuk kapal dan tanya dia apa sebenarnya yang berlaku dekat God Valley. Better nak tahu. Takkanlah diorang nak marah kalau kau panggil apa tu monkey di Gap kan. Dan masa tu nama Gap tu tengah tersohor kan. Of course lah diorang akan baginya. Sebab kan tersebar berita pasal Gap lah yang konon-kononnya hero mengalahkan Zebek. Padahal kawan tu tak sampai hati pun nak bunuh si Zebek tu. Tapi entahlah, the rest aku serahkan kat korang lah. Apa pandangan korang? Aku emosi pula dengan spoiler ni siul. Tapi seriously lah guys, aku nak tahulah pendapat korang, apa yang terbuku di hati korang juga. Sila tinggalkan di ruang komen. Tapi korang janganlah marah aku. Aku just aku express apa yang aku rasa sekarang ni je lah So I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. Sama-sama kita nantikan chapter 1166 yang memang menyirapkan darah aku. So I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. See you guys in the next content. Until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami bangga kisah hebat buat semua. Teruskan langkah tiada henti, kami setia mengikuti.